Aku nak sedih seminggu raya tahun ni. Faham lah. Aku kampung kat Johor kot. Teman pun nak cuti. Mika Amal tak mau cuti ke tahun ni? Aku tak kisah. Aku raya solo tak macam korang. Sabut kepala. Tengok ni, senang je kan hidup seorang-seorang. Pergi bazar seorang-seorang, tak payah nak beli makanan untuk orang lain. Berbuka, satu gelas, satu makanan, settle. Nak makan, tak payah nak susah nak hidang untuk orang lain. Dalam plastik pun aku jalan. Pergi tarawih, balik, tidur. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanya kamu sikit boleh? Ya, Mam. Kamu ni saya tengok tiap-tiap tahun raya sini. Kamu tak ada kampung ke nak balik? Saya bukan tak ada kampung, Mam. Payahlah, Mam. Jenuh lah nak adapt jam. Cuti pun company bagi sikit je kan. Baik saya kerja, dapat juga duit. Hati Ahmad ingat kemanisannya anak beraya bersama keluarga dia. Baik, Mam. Tengoklah ya. Ada masa saya balik lah ya. Pulanglah sementara masih ada. Jangan pulang seperti ada, Mam. Okey lah, Mam. Kalau tak ada apa, saya balik dulu ya. Baik. Hati Amal tak terima ke nak raya bersama keluarga macam orang lain? Apa salahnya kalau Amal korbankan sikit untuk keluarga Amal? Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Ingatlah Amal, pulanglah sementara masih ada. Jangan pulang seperti ada, Amal. Ni. Ngapa motor kamu ni nak? Tak tahu lah pakcik, dia berosak tadi. Oh ya ke? Tak tahulah kenapa. Tak apalah. Macam ni lah. Nun, kat ujung sana depan sikit tu, ada bengkel motor. Okey. Nanti bawa ke sana. Dia memang boleh tengok-tengok kan? Alright. Okey, cik. Jom. Takkan kamu tak tahu apa rosak motor kamu ni? Nampak gaya macam motor baru. Tak adalah, motor ni motor lama pakcik. Ya ke? Tapi hari tu baru je servis. Tak tahulah. Oh. Manja kot. Biasalah motor kan. Yalah. Tak maaf lah pakcik, nyusahkan Tak apa, tak menyusahkan pun. Udah sampai dah kita ni. Inilah dianya. Ni dia. Pakcik kan selalu bawa motor ke sini tau. Dulu waktu anak pakcik kecil. Kan pakcik Semua ada. Mari sini. Pakcik tunjuk kat kamu. Kamu tengok nombor plate pakcik ni. Pakcik beli motor dekat sini lah. Kamu tengok. Kamu sama kecil-kecil lagi. Pakcik dah beli dia motor kat sini. Kalau lah anak pakcik ada dekat sini, pakcik rasa takut. dia lebih kurang kamu juga. Kebetulan je ni. Kamu ngelamun apa? Pergilah hantar motor kamu tu ke Pomen. Okey, saya hantar lah. Pergi hantar dulu. Sambil-sambil tu nunggu kamu boleh tengok apa yang ada kat dalam motor. Kau nak tengok motor baru Kan? Pergi hantar. Dulu waktu anak pakcik kecil-kecil lagi, pakcik selalu bawa dia ke sini. Sini best. Kalau lah anak pakcik ada dekat sini, pakcik rasa umur dia lebih kurang kamu juga. Abang tanya. Ya. Abang nampak tak pakcik dekat luar tadi? Pakcik? Yang datang dengan abang tadi? Ya. Balik dah. Balik dah. Pergi mana? Belah sana.
untuk mengharapkan mimpi-mimpi. Andai ini tentunya Tuhan, walau 1000 tahun lagi. Nak, kenapa kamu ni nak? Ha? Kenapa Abah buang dulu Amar dekat rumah anak yatim? Abah tak sayang Amar ke? Amar? Ya, Abah. Kamu anak Encik Roslan ke? Ya, Abah. Ni, Amar, Abah. Amar. Ni, mari sini dengar dekat pakcik. Okay, biar pakcik terangkan. Amar. Okey. Sebenarnya, Amar, pakcik ni kawan baik kepada bapak kamu. Bapak kamu tu dah lama sangat cari kamu, Ma. Sabar, Ma, Sabar, Amar, bapak kamu dah meninggal dah nak 10 tahun lepas. Satu kampung ni jadi saksi. Siang malam bapak kamu kerja keras kumpul duit untuk ambil kamu balik dari rumah anak yatim tu. Tapi bila bapak kamu datang sana balik, kamu dah keluar dari rumah tu. Bertahun-tahun dia ulang alik rumah anak yatim tu. Tunggu kamu. Kalaulah aku cari Abah 10 tahun lepas, mungkin aku akan jumpa dia di rumah. Bukan di sini. Rasa dendam ternyata merugikan. Bukan orang lain, tapi diri kita sendirilah yang sebenarnya yang paling tersakiti. Sebenarnya, perasaan dendam itu rasanya tidak tenang, kan? Apatah lagi ketika teringatkan seseorang itu. Orang cakap, memaafkan bukan bererti kita lupa. Tapi yang harus dilupakan itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Jangan sesekali merasa benci terhadap takdirmu hanya kerana dia tidak mengikut kehendak hatimu. Ketahuilah, setiap ketetapan Allah pasti disertai hikmah dan kebaikan yang tersembunyi. Bersabarlah, kerana di setiap ujian ada rahmatnya menanti. Sampai masa untuk aku sudah untuk mengharapkan mimpi-mimpi. Andai ini tentunya Tuhan.